makan lokum. Hari ini kita punya tajuk panggil laku. Tahun ini sebenarnya tahun lepas saya baru habis buat 2 filem, dan tahun ini insyaAllah termasuk dengan cerita Lakus ni akan tayangkan 3 filem saya lah pada tahun ni. Okey, hari ini kita sebenarnya ada script reading, ada doa selamat, kita ada buka puasa dekat sini, kita beramah mesra dengan media-media, dan untuk filem yang terbaru ni lah, Lakus. Watak tu memang sangat relate dengan I, bukan dengan keadaan cerita dia, tapi watak tu sebagai seorang ibu. Apa yang terjadi pada Christina ni dengan anak dia dalam kehidupan dia, saya rasa senang kita nak bawa keluar emosi tu. Saya excited sebenarnya, seronok. Macam cakap tadi, tak sabar sebenarnya nak bekerjasama dengan director Rock ni juga, sebab saya pernah bekerja dengan dia dalam cerita hantu juga dulu. Masa tu belum kahwin lagi, dah lama sangat. Sekarang ni dia sebagai director pula. So yes, can't wait untuk gegar yang kecohkan set. Hai, saya Yasmin Hani, melakukan watak sebagai Christina dalam filem Lakus. Okey, jangan lupa tahu, saksikan di pawagam berdekatan anda. Jangan pergi seorang-seorang. Ajak kawan ramai-ramai sikit biar kita takut tu sama-sama.